Pernah tak anda terfikir yang takdir sesebuah negara, strategi perangnya, ekonominya, malah nasib rakyatnya, semuanya boleh ditentukan oleh garisan-garisan di atas peta? Hari ini, kita nak tengok macam mana geografi seolah-olah dah memenjarakan Rusia dan membentuk setiap tindakannya sejak berabad-abad lamanya. Petikan provokatif ni, macam yang dibayangkan oleh penganalisis Tim Marshall, memang betul-betul merumuskan dilema Rusia. Ini bukan sekadar soalan biasa tau. Ia macam satu keluhan seorang pemimpin yang terpaksa berdepan dengan satu masalah geografi yang tak ada kesudahan. Inilah persoalan besar yang kita nak rungkai sama-sama. Kita akan lihat bagaimana peta Rusia ni bukan sekadar sekeping kertas, tapi ia dah jadi macam satu skrip yang menentukan sejarahnya yang penuh dengan pencerobohan, pengembangan kuasa dan rasa paranoid yang berterusan. Okey, jom kita mulakan dengan masalah pertama dan yang paling besar untuk Rusia, sumpahan di sempadan baratnya. Cuba bayangkan ni. Tak ada gunung, tak ada padang pasir, tak ada apa-apa langsung yang boleh jadi penghalang semula jadi untuk tentera penceroboh. Dataran Eropah Utara ni macam satu lebuh raya terbentang luas yang seolah-olah menjemput pencerobohan demi pencerobohan, terus ke jantung Rusia. Ia satu mimpi nari strategi yang tak pernah habis. Dan sejarah dah buktikan benda ni berkali-kali. Ini bukan ancaman teori semata-mata. Ia adalah satu realiti pahit yang dah sebati dalam DNA strategik Rusia. Dari orang Poland, Napoleon, sampailah ke Hitler, musuh sentiasa datang dari arah barat melalui koridor yang sama. Fikirkan tentang kekerapan ni secara purata, ada satu pencerobohan besar. Setiap 33 tahun, cuba bayangkan tu. Benda ni dah membentuk satu psikologi kebangsaan yang sentiasa berjaga-jaga, sentiasa bersedia untuk serangan seterusnya. Kepercayaan tu dah jadi satu kemewahan yang Rusia rasa mereka tak mampu miliki. Jadi, macam mana Rusia nak bertindak balas terhadap ancaman yang tak henti-henti ni? Menariknya, mereka gunakan kelemahan mereka sendiri sebagai satu kekuatan. Inilah kunci pertahanan Rusia. Konsep dia mudah je. Bila engkau tak ada gunung, kau guna tanah. Saiz Rusia yang sangat luas membolehkan tentera mereka berundur jauh ke dalam, biarkan musuh meregangkan laluan bekalan mereka beribu-ribu kilometer dan kemudian, bila musuh dah penat dan lemah, terutamanya masa musim sejuk yang brutal, barulah mereka serang balas. Sejak zaman Ivan the Terrible pada abad ke-16 sampailah ke hari ini, para pemimpin Rusia seolah-olah ikut buku panduan yang sama. Logiknya senang. Nak lindungi kawasan tengah, kau kena kuasai tanah di sekelilingnya. Lagi jauh kau boleh tolak sempadan kau keluar, lagi selamatlah kau rasa. Dan hasil daripada strategi berabad-abad ni, terbinalah satu tembok pertahanan khayalan yang sangat-sangat penting. Inilah kemuncak strategi Rusia. Dengan mengawal Eropah Timur, Moskow akhirnya dapat zon penampang yang mereka idam-idamkan. Mana-mana pencerobohan dari barat sekarang kena lalui negara-negara Pakatan Warsaw dulu, dan ini bagi Rusia masa dan ruang yang amat berharga. Dan bila kita dengar petikan ni, barulah kita faham trauma yang dialami oleh kepimpinan moden Rusia. Kejatuhan Kesatuan Soviet tu bukan sekadar kekalahan ideologi, ia adalah satu malapetaka geografi. Zon penampang yang dibina dengan darah selama beratus-ratus tahun tu hilang macam tu je. Perbandingan ni tunjukkan betapa drastik perubahannya. Zon penampan pertahanan Rusia bukan sahaja dah hilang, malah ia dah bertukar jadi sebahagian daripada NATO, sebuah pakatan tentera yang mereka anggap sebagai saingan. Dari perspektif Moskow, musuh sekarang dah betul-betul ada depan pintu rumah. Tapi dataran yang rata tu bukan satu-satunya kelemahan geografi Rusia. Ada satu lagi masalah besar yang sentiasa menghantui mereka, air. Kalau nak jadi kuasa global yang sebenar, anda perlukan tentera laut yang boleh beroperasi di seluruh dunia sepanjang tahun. Masalahnya, Rusia tak ada kemewahan tu. Kebanyakan pelabuhan mereka beku masa musim sejuk. Yang tak beku pula, laluannya ke lautan terbuka senang sangat untuk disekat oleh negara-negara jiran. Ini satu kelemahan yang melumpuhkan. Dan keinginan untuk dapatkan akses ke pelabuhan air panas ni, ia bukan idea baru. Macam yang wasiat Peter the Great ni tunjukkan, ia dah jadi obsesi Rusia selama 300 tahun. Ia satu desakan strategik yang diwarisi dari satu generasi pemimpin ke generasi seterusnya. Dan obsesi inilah yang membawa kita terus ke salah satu titik panas geopolitik paling penting zaman kita, di mana semua jalan dalam strategi tentera laut Rusia akhirnya menuju ke satu semenanjung kecil di Laut Hitam. Di sinilah letaknya permata mahkota tentera laut Rusia. Jadi bila Ukraine yang mengawal Crimea lepas kejatuhan Soviet mula rapat dengan Barat, Moskow nampak ini sebagai satu ancaman besar.
Hilang akses ke Sevastopol bermakna hilang satu-satunya pelabuhan air panas mereka yang sebenar. Bagi mereka, itu memang tak boleh diterima. Jadi, apa maksud semua ni untuk tingkah laku Rusia hari ini dan pada masa akan datang? Inilah realiti geografi yang tak boleh dielak oleh mana-mana pemimpin Rusia. Cabaran-cabaran ni kekal. Tak kiralah pemimpin tu seorang Tsar ke, seorang komunis atau seorang kapitalis, mereka tetap kena berdepan dengan masalah asas yang sama yang ditentukan oleh peta mereka. Inilah rumusan paling penting daripada kupasan kita hari ini. Walaupun sistem politik dan personaliti pemimpin datang dan pergi, geografi Rusia tetap jadi faktor penentu yang paling konsisten dalam membentuk dasar negara mereka. Peta itulah takdirnya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu soalan terakhir untuk anda fikirkan. Adakah Rusia ni selamanya terperangkap dalam kitaran sejarah yang didorong oleh geografinya? Ataupun, bolehkah teknologi moden akhirnya bebaskan mereka dari belenggu peta mereka sendiri? Jawapannya, mungkin akan membentuk dunia kita pada abad yang akan datang.